Buka dia macam ni. And then korang boleh mopkan. Boleh mopkan. Okay, boleh mopkan macam tu. And then korang tak perlu susah payah untuk korang perah. Just press macam ni. Okay, kalau nak mop, nak perahkan mop ni senang aja. Korang just buat macam ni. And then air dia keluar. Okay, ni ad hoc je Kak Oya buat live ni. Sebab dah lama Kak Oya dapat mop ni tapi Kak Oya tak buat live lagi. So hari ni Kak Oya nak share dengan korang mop yang mak-mak memang suka. Dan dia kecil korang, kecil sangat. And then dia ada tempat untuk gantung. Okay, yang ni korang boleh mop dekat mana saja tempat. Dekat meja, dekat sliding door, dekat dekat ruang tamu, dekat meja TV tu kan. So kalau korang nak mop ni macam ni, korang just tolak aja. Okay, senang je. Ini dia punya button untuk korang tolak dia macam ni.